Berapa harakat kita nak baca pada ayat kat bawah ni? Dalam surah Al-Fatihah ayat yang kedua. Alamin. Okey, kat sini kita perhatikan adanya nama hukum tu adalah hukum mad arid lis sukun. So mad arid lis sukun ni kita kena baca dan kita boleh baca sama ada 2, 4 ataupun 6 harakat. Nama mad arid lis sukun ni dia datang daripada perkataan tu mad, iaitu huruf mad lah, alif waw ya. Arid yang mendatang, lis sukun ni adalah disebabkan dia berhenti. Jadi mad tu datang disebabkan kita berhenti. Contohnya macam perkataan yang tadi saya tunjuk tadi tu, alamin. Jadi bila kita berhenti dekat alamin tu, kita boleh baca 2, kita boleh baca 4, kita boleh baca 6. Tapi kalau kita sambung kata ke surah Al-Fatihah tadi, kita sambung Alaminir Rahman. Mad kat situ dia tak jadi dah mad arid lis sukun, dia jadi huruf mad asli. Jadi asal ni adalah hukum mad arid lis sukun kalau kita wakaf. Tapi kalau kita sambung dia jadi lain. Kalau berhenti kita jadi mad arid lis sukun, kalau kita sambung dia jadi mad asli. Dapat sesuatu? Komen kat bawah nak apa lagi saya review, tajwid apa pula.